Kecoh satu Malaysia sebab lelaki tu cuma ada RM500 dalam bank, terus kena cancel tunang. Tapi jujur aku tanya, sejak bila jumlah dalam akaun jadi syarat utama layak kahwin? 500 tu tak banyak memang. Tapi kalau dia ada simpanan dalam bentuk pelaburan, emas, ASB dan dia jenis bertanggungjawab, patut ke tu jadi alasan nak putus tunang? Kita tak boleh nilai seseorang lelaki hanya berdasarkan baki bank dia. Rezeki ni bukan semua orang dapat awal. Tapi kalau dia rajin, amanah, tak curang dan sanggup berkorban, tu dah lebih dari cukup. Zaman sekarang bukan senang tau nak stabil terus. Ekonomi pun mencabar. Tak semua orang mampu terus hulur hantaran 20k. Tapi kalau dia sanggup bina hidup sama-sama, why not? Perempuan yang bijak, dia tengok potensi lelaki, bukan jumlah duit hari ni, tapi kebolehan lelaki tu bangkit dan jaga keluarga dia satu hari nanti. Kalau semua orang nak kahwin dengan lelaki kaya je, macam mana dengan yang tengah usaha nak jadi kaya tu? Diorang tak layak bahagia ke? Nasihat aku, belajar tengok hati, bukan hanya akaun bank. Sebab duit boleh dicari, tapi ikhlas, setia dan tanggungjawab tu mahal.